topik yang pertama cikgu nak pergi redox. Redox. Topik yang kedua adalah sebatian karbon ataupun carbon compound. Sebatian karbon ataupun carbon compound. Okey, so untuk bab 5, cikgu terus nak pergi kepada, cikgu ambil shortcut sikit jalan laju. Jalan laju tu maksudnya shortcut tu maksudnya kita nak preview lah so-called dekat bab 1 dan juga bab 2. Kedua-dua bab ni dia famous dekat soalan paper 2 dan juga amali, iaitu yang cikgu cakap tadi, redox dan juga sebatian karbon. Okey, cikgu cuba untuk redox ni kita ambil yang bahagian yang cikgu rasa kita boleh spend masa yang pendek tapi kita boleh faham subtopik tersebut dan terus boleh jawab soalan. So semua letak pensel dulu. Tengok cikgu explain satu persatu. Redox, lepas tu sekejap lagi sebatian karbon. Yang cikgu nak lebih sebatian karbon. Okay, so now kita tengok So now, dalam redox, dalam sel kimia, salah satu subtopik kita adalah sel kimia ataupun dalam bahasa Inggeris dia adalah chemical cell. Chemical cell. Dalam chemical cell, soalan suka tanya 7 jenis soalan. Chemical cell ada 7 jenis soalan. Okay. Sebelum nak pergi kepada 7 jenis soalan tu, kita nak faham dulu sel kimia ni apa. Bahasa cara laju dia, sel kimia ni sebenarnya adalah sejenis bateri. Dia adalah bateri. So, apa yang kita nak belajar adalah kita nak belajar macam mana nak hasilkan bateri. Macam mana, boleh tak cikgu tulis bahasa pasar dulu? Macam mana nak hasilkan bateri. Macam mana nak buat bateri? Itulah yang kita akan belajar di dalam sel kimia. Jadi, bila kita belajar tu, nak hasilkan bateri, sebenarnya dia ada 3 sahaja step. Step yang pertama, kita kena ambil 2 logam yang berbeza. Cikgu bagi contoh, kalaulah cikgu ambil 2 logam metal, 2 different metal. 2 different metal, apa contoh-contoh metal? Inilah metal. Kalau nak kahwin, mesti ada zakat fitrah. Ada lagi satu, kalau kahwin nak. Dia beza dekat sini sahaja. Waktu bila nak guna perbezaan dekat sini, nanti cikgu explain. Ini yang cikgu list kalau nak kahwin, kamu pernah dengar ni. Kalau kahwin nak, mesti ada zakat fitrah. Semuanya adalah metal ataupun logam. Katakanlah cikgu ambil logam yang cikgu ambil sekarang ni, let's say lah cikgu ambil zinc. Dia kena ambil yang berbeza kecuali hidrogen bukan zinc. Bukan metal. Cikgu ambil satu zinc, satu kuprum. Okey. Jadi kita ambil lah nak hasilkan bateri tadi, cikgu ambil satu zinc, satu lagi kuprum. Okey. Step yang kedua, ada 3 step tadi kan? Step yang pertama, 2 logam yang berbeza, kita celupkan dia di dalam satu bekas. Satu bekas ni kita akan isikan dengan elektrolit. Yang color kuning ni kita akan isikan dia dengan elektrolit. Sebut, kalau boleh sebut sama-sama dengan cikgu. Elektrolit. Soalan paper 1 suka tanya, elektrolit tu yang mana satu adalah elektrolit? Yang mana satu adalah bukan non-elektrolit, not as a electrolyte. So elektrolit ada 3. Yang pertama adalah sebatian ion. Okey, sebatian ion. Sebatian ion ni combination antara logam campur bukan logam. Contoh, cikgu ada larutan logam Cu, cikgu campurkan dia dengan bukan logam Cl2. Ini adalah elektrolit yang color kuning ni. 2 logam yang berbeza. Nak hasilkan bateri tadi, kita ambil 2 logam yang berbeza, celup dalam bekas ni. Bekas ni apa? Bekas ni kita panggil dia sebagai elektrolit. Alkisah dia, elektrolit ada 3 jenis. Sama ada benda Allah ni, logam dengan bukan logam. Ataupun yang kedua adalah asid. Asid adalah sejenis elektrolit. Ataupun yang ketiga adalah alkali. Alkali adalah sejenis elektrolit. 1, 2, 3. Ni yang bekas kuning ni. Okey. Step yang kedua, step 1 tadi. Step 2. Okey. Step 3. Macam mana kita nak hasilkan bateri kelas? Kita nak hasilkan bateri, benda Allah ni dia mestilah ada 1 liter yang lengkap. That's why apa yang kita belajar adalah ni kita sambung dia dengan wire. Barulah kita boleh hasilkan bateri. So yang ni letak wire. Sebenarnya ni dah ada dah. Arus dah ada dah. Cuma kita tak nampak.
Kalau kamu pegang kat sini, dia akan jadi short lah. Tapi kalau kita nak bagi nampak, that's why lah dekat sini cikgu akan letak. Kalau cikgu letak mentol, mentol menyala. Kalau cikgu letak loceng, loceng berbunyi. Kalau cikgu letak voltmeter, jarum voltmeter akan terpesong menunjukkan dekat dalam ni ada arus elektrik. Inilah sel kimia. Ada 3 cara. Cara yang pertama, ambil 2 logam. Cara yang kedua, celupkan dia di dalam elektrolit. Okey, cara yang ketiga, sambungkan dia dengan wire penyambung dengan voltmeter. Ini ayat-ayat esei yang kita nak guna, sambungkan, celupkan. Celup dalam bahasa Inggeris adalah immerse two electrode into the electrolyte. Okey, lepas tu sambung. So dapatlah arus elektrik dah terhasil dekat sini. Jadi kalau cikgu tukar kelas, sini zinc, sini pun zinc. Boleh tak arus terhasil ke tak boleh? Cik komen. Kalau sini zinc, sini pun zinc. Arus ada ke tak ada? Arus tak ada. Sebab logam yang sama, tak boleh. Dia mesti logam yang berbeza. Dah settle pasal benda Allah ni? Okay. So settle. Okay, so settle. Okay, now. Dalam soalan suka tanya apa? Soalan suka tanya, ni tengok Okay, kejap cikgu nak tanya. Kalau cikgu letak sini zinc, cikgu letak kat sini karbon. Boleh tak? Zinc dan karbon, boleh tak? Karbon dia bukan logam. Jadi kalau cikgu ambil zinc dan karbon, jawapan dia tak boleh. Sebab apa? Sebab zinc adalah logam, sementara karbon dia bukan logam. Bukan logam Jadi tak boleh. Kalau cikgu ambil zinc dengan zinc, boleh tak zinc dengan zinc? Lampu, kalau cikgu letak lampu, nyala tak? Arus elektrik ada tak? Tak ada juga. Sebab logam yang sama. Tapi kalau cikgu ambil zinc, cikgu partnerkan zinc dengan argentum ataupun silver. So yang ini jawapan dia boleh. Okay, so jawapan dia boleh. Okay, so settle kat sini. Dalam soalan, bila kamu nampak je bentuk yang macam ni, tak kisahlah paper 1 ke, paper 2 ke, ataupun amali ke, nampak je bentuk macam ni, ni make sure nampak yang kat sini kamu tengok tracking dia adalah dekat sini, bukan bateri. Bentuk bateri macam ni. Bagi sesiapa yang tak tahu bentuk bateri, bateri dia macam ni. Gitu. Jadi kat sini disebabkan kita nak hasilkan bateri. Takkan kita nak pergi letak bateri, nanti orang kata memanglah lampu menyala, you yang letak bateri. That's why dalam sel kimia kita tak boleh letak bateri. Kita nak buktikan bahawa 2 logam yang berbeza, bila kita celup dia dalam ni, dia boleh hasilkan arus. Jadi tak boleh ada bateri. Bila tak ada je bateri, maksudnya ada sel kimia dekat sini. Okay. So nampak je bentuk macam ni, formula kita adalah, nampak soalan bentuk macam ni, kita terus guna formula kita adalah anode. Okay. Anode. Cikgu suka sebut dia sebagai anode. A-N-O-D-E. Anode. Apa maksud anode? A ni maksud dia atas. Okay. Logam yang duduk atas akan jadi anode. Dalam kes ni, zinc dengan kuprum, siapa yang atas? Yang duduk atas adalah zinc. Jadinya, dekat bahagian zinc ni, dia merupakan anode. Cikgu terus tulis dia adalah anode, zinc. Okay. N ni adalah negatif. N ni maksudnya negatif terminal. Kalau soalan tanya. Okay. Jadi, cikgu terus boleh yang duduk A ni atas, siapa yang duduk atas? Cikgu terus tanda yang duduk atas ni adalah zinc. Jadi, cikgu akan cakap zinc ni merupakan anode, zinc ni merupakan negatif terminal, zinc ni dia akan mengalami proses O. O ni adalah proses oxidation. Terus boleh jawab soalan. Okay. Dan D ni adalah donate, E adalah elektron. Terus boleh jawab soalan. Maksudnya zinc, okay, antara dua ni siapa kat atas? Zinc. Jadi zinc ni akan menjadi keseluruhan benda Allah ni. Boleh faham tak maksud cikgu? Zinc akan menjadi anode, zinc akan menjadi negatif, zinc akan mengalami proses oxidation, zinc akan donate elektron. Itu soalan akan tanya.
Kalau soalan kata siapa yang akan donate elektron, jawapan dia zinc. Kalau soalan kata apakah proses yang berlaku dekat zinc, jawapan dia oxidation. Kalau soalan tanya yang mana satu terminal negatif, jawapan dia zinc. Boleh faham? Dengan menggunakan formula ni dah selesai dah. Semua kita dah boleh jawab dekat sini. Jadi siap cikgu boleh lukis elektron flow macam tu. Okey. Jadi cikgu bagi satu contoh. Okey, dekat sini cikgu ada magnesium dengan argentum. Elektrolit cikgu, kalau cikgu boleh buat warna, ni warna hijau adalah magnesium, warna oranye adalah argentum dan juga warna kuning dalam ni adalah electrolyte. Electrolyte kita, katakanlah cikgu guna 1 mol larutan argentum nitrate. Okay, now kamu tengok. Bila soalan bagi 1 mol, macam ni kadang-kadang ramai student yang macam bila dia nampak dulu cikgu SPM pun macam tu juga. Bila cikgu nampak mol DM negatif 3, ini sama tak dengan mol sahaja? Kamu nampak mol DM negatif 3, dia tak sama tak sama dengan mol. Bila kamu nampak unit mol DM negatif 3, maksudnya ini adalah dia nak bagi tahu concentration dalam bahasa Inggeris ataupun molarity ataupun dalam bahasa Melayu, bahasa mudah dia adalah kepekatan. Sebab apa dia nak bagi tahu kepekatan? Sebab elektrolit kita berada dalam keadaan cecair. Semua benda yang berada dalam keadaan cecair ataupun liquid, dia akan bagi tahu benda Allah tu, liquid tu pekat ke cair. Macam kita minum air kopi. Kopi pekat ke kopi cair? Kita minum air Milo pekat ke Milo cair? Kita minum air teh pekat ke cair? Nampak tak? Benda yang berada dalam keadaan yang solution macam ni, kita akan cakap dia adalah concentrated ataupun dilute. Tetapi kalau benda tu berada dalam keadaan solid ataupun pepejal, macam ni pepejal, perlu tak kita nak cakap kepekatan besi? Perlu tak? Tak perlu. Boleh faham Bila kamu nampak benda Allah ni unit yang macam ni sebab kita ada larutan. Kita ada cecair. Jadi nombor yang dekat sini dia nak cakap larutan ni pekat ataupun cair. Itu sahaja. Bila nombor dia 0.1, 1, 2, ini menunjukkan benda Allah ni sebenarnya adalah pekat. Pekat ataupun concentrated. Kalau dia bagi nombor dia adalah 0.001 mol DM negatif 3. Kamu tengok nampak banyak kosong ni. Yang ini dia nak cakap larutan tu adalah cair ataupun dalam bahasa Inggeris adalah dilute. Okay, so now kamu cuba tengok soalan ni. Cikgu bagi contoh satu ni. Okay, tengok tangan cikgu tau. Tengok tangan cikgu. Magnesium, argentum. Logam yang berbeza ke logam yang sama? Magnesium dengan argentum. Logam yang berbeza. Dalam bekas ni kita ada larutan argentum nitrate. Ni logam, ni bukan logam. Maksudnya kita ada elektrolit and then cikgu sambungkan. Okay, so maksudnya yang ini dia akan hasilkan sel kimia. Okay, now nampak je bentuk macam ni. Kita terus apply formula apa kelas? Formula kita adalah anode. Kita staykan dekat A dulu. A adalah apa? A adalah atas. Soalan cikgu, yang mana duduk atas? Kiri ke kanan? Hijau ke oranye? Magnesium ke argentum? Yang duduk atas adalah magnesium. Jadi cikgu akan terus pergi dekat magnesium. Yang duduk atas adalah magnesium. Cikgu akan terus tengok, cikgu nak buat apa ni? Cikgu terus pergi dekat magnesium, cikgu tulis ANODE. Lepas tu cikgu terus tengok N. N ni maksud dia negatif terminal. Negatif apa? Negatif terminal. Soalan akan tanya yang mana satu terminal negatif? Itu bentuk soalan dia. Yang mana satu adalah terminal negatif? Jawapan kita magnesium. Yang seterusnya N cikgu dah tulis. Yang seterusnya adalah O. O ni maksud dia apa kelas? O ni maksud dia oxidation. Oxidation ni dalam bahasa Inggeris, dalam bahasa Melayu adalah pengoksidaan. Okey, waktu bila nak jawab oxidation? Bila soalan tanya, namakan proses yang berlaku di sini. Okey, namakan, bentuk soalan dia berbunyi macam ni.
Namakan, name the process occur. Namakan proses yang, ni bentuk soalan, yang berlaku. Berlaku. Gitu. Jadi kita pun jawablah proses yang berlaku adalah oxidation. Macam mana boleh dapat jawapan ni? Daripada formula ni. Reason dia sebab apa? Nanti kita belajar reason. Kita ambil formula dulu. Yang seterusnya, soalan D ni apa? D ni maksud dia donate. E adalah elektron. Apa maksud dia? Maksud dia cikgu akan ambil colour pink. Daripada sini dia akan donate elektron. Jadi cikgu terus buat arrow. Cikgu lukis arrow, cikgu lukis arrow. Macam tu. Lepas tu cikgu buatlah tanda elektron bergerak daripada elektrod magnesium kepada elektrod argentum melalui litar luar ataupun melalui wire penyambung. Waktu bila nak jawab yang ini, bila soalan kata macam ni, soalan dia. Nyatakan arah pergerakan elektron. Itu soalan dia. Elektron. Jadi kita pun jawablah. Elektron bergerak dari magnesium ke argentum melalui wire penyambung. Kena bagi tahu wire ni kat atas. Okey? Dan kebanyakan soalan dia akan bagi macam ni kelas. Tengok cikgu jawab, kata cikgu bagi masa kamu tulis. Kebanyakan soalan akan bagi, tengok tangan cikgu ni elektrod, ini pun elektrod. Soalan akan bagi begini. Dia akan tandakan sini adalah X, dia akan tandakan sini adalah Y. X dan Y. Soalan akan tanya, soalan yang pertama dia akan tanya, okey, namakan proses yang berlaku di X. Namakan proses yang berlaku di Y. Okey, lepas tu dia tanya lagi, nyatakan terminal bagi elektrod X. Nyatakan terminal bagi elektrod Y. Gitu. Jadi kita cakaplah melalui formula ni. Bila cikgu dah buat sampai sini dulu, faham tak? Kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Soalan suka tanya apa lagi kelas? Soalan suka tanya macam ni. Soalan kita, bila kita dah dapat anode yang dekat sini, okay, cikgu tukar warna pen cikgu. Daripada colour pink tadi, ni anode. Cikgu terbalikkan, kalau sana anode, sebelah satu lagi tu, terbalikkan sahaja, anode partner dia adalah cathode. Negatif partnernya adalah positif terminal. Positif apa? Positif terminal. Tadi ada yang tanya, negatif apa cikgu? Negatif terminal. Okey, oxidation partnernya adalah reduction. Reduction dalam bahasa Melayu adalah penurunan. Gitu. Okey, dah selesai. So, cikgu nak pergi kepada soalan. Okey, soalan yang selalu ditanya. Tadi cikgu dah sebut. Ni dia arah pergerakan, namakan proses. Semua dah boleh jawab. Kita pergi kepada next. Soalan yang seterusnya, soalan suruh kita tulis. Okey, tulis ataupun write a half ionic equation ataupun persamaan setengah ion. Dalam bahasa Inggeris adalah half ionic equation. Half ionic equation. Okey, tengok jap Half ionic equation ni, tengok cikgu kalau boleh. Kan kita ada dua, satu anode, satu cathode. Soalan suruh kita tulis equation dekat sini dengan equation semua. Jadi untuk equation, ada 3 equation soalan suka tanya. Yang pertama equation sini, yang kedua equation sini, yang ketiga equation semua. Equation semua ni adalah dia akan panggil sama ada redox equation ataupun dia adalah persamaan ion, persamaan ataupun ionic equation. Okay, so now cikgu nak ajar, tengok cikgu nak ajar macam mana kita nak buat equation dekat sini. Okay, nak buat equation dekat sini, ini paling senang untuk soalan sel kimia. Okay, dia punya tips dia dekat anode macam mana nak buat equation. Dia punya tips dia adalah kalau logam, pilih logam. Kalau logam, pilih logam. Pilih logam. Soalan cikgu. Kalau cikgu ada logam zinc. Logam zinc. Ada cas ke tak ada cas? Ini konsep basic So, konsep basic macam ni. Kalau soalan kata logam. Dalam bahasa Inggeris, logam ni adalah metal. Okay, katalah cikgu ada logam zinc. Ataupun cikgu ada zinc metal.
Okay, formula untuk zinc metal, tengok dekat cikgu punya screen, formula dia adalah Zn. Tak ada cas. Okay, tak payah tulis kat sini 2+. Yang ni salah Ni salah. Sebab logam dia mesti berada dalam keadaan neutral. Tak ada cas. Tak ada cas. Jadi cikgu delete balik. Inilah formula untuk logam zinc ataupun zinc metal. Waktu bila zinc ni, kan kita belajar zinc ni dia ada cas. Waktu bila zinc ni ada cas kelas? Zinc hanya akan ada cas yang begini, tengok cikgu. 2+ bila dia berada dalam keadaan yang macam ni. Bila dia berada dalam keadaan, contoh cikgu buat zinc couple dengan Cl. Faham tak couple? Ni dia dua orang ni couple lah ni. Kalau duduk sebelah-sebelah ni, maksudnya ni couple. Ni cikgu suka panggil couple. So bila dia couple, baru ada cas. Positif, negatif. Secara logiknya, positif dan negatif dia akan attracted ke repel, tertarik ke tertolak, tertarik kan. Sebab tu dia boleh duduk sebelah-sebelah. Maksud dia yang ini positif, yang ini negatif. That's why dia boleh duduk sebelah-sebelah. Maksudnya zinc kat sini ada cas. Okay. Waktu bila lagi zinc ni dia akan jadi ada cas bila cikgu ataupun soalan kata dekat kita ada ion zinc. Kalau dia kata ion ni membawa maksud, perkataan ion membawa maksud dia ada cas lah. Ion ni maksudnya ada cas. Baru kita kena tulis macam ni. Tapi kalau dia kata zinc metal ataupun electrode zinc. Kadang-kadang dia tak cakap zinc metal kelas. Okay, kadang-kadang dalam soalan dia tak cakap logam zinc, dia akan cakap electrode zinc. Sama je, semua tu tak ada cas. Okay, saya tulis satu lagi. Kadang-kadang dia kata electrode zinc. So maksudnya formulanya adalah begini, tak ada cas. Okay, dalam kimia nak tahu sesuatu benda tu ada cas ke tak ada cas. Okay, kalau ini simbol, cas duduk kat atas. Bilangan duduk kat bawah. Jadi kalau cikgu tak tulis apa-apa kat sini, maksudnya dia adalah neutral lah ni. Ni neutral, yang ni ada cas. Okay. So now. Okay dah So now. Nak buat persamaan dekat, back balik nak buat persamaan dekat anode. So formula dekat anode, kalau logam pilih logam. Apakah logam yang duduk dekat anode? What is the metal in anode? Okay, adalah magnesium, betul. Jadi bila kita nak buat persamaan setengah ion, cikgu akan ambil logam kita adalah magnesium. Cuba komen dekat cikgu, magnesium ni ada cas ke tak ada cas? Kalau cikgu nak tulis magnesium, cikgu perlu tulis magnesium 2+ ke ataupun magnesium sahaja? Cikgu nak tulis logam ni, nak buat persamaan, cikgu nak tulis logam. Jadi nak tulis cas ke tak ada cas? Dia mesti tak perlu cas sebab dia adalah logam. Sebab nak buat persamaan dekat anode, dia kata kalau logam, pilih logam. Jadi cikgu akan ambil logam tak ada cas. Jadi bila nak buat persamaan, daripada tak ada cas tu, kamu terus buat arrow. Kamu terus jadikan Mg sebagai Mg2+. Macam tu. Mg jadi Mg2+. Jangan terbalik Kesilapan ramai student, dia akan buat macam ni. Mg2+, arrow jadi Mg. Salah. Okay. Jadi kamu kena ingat yang ini dekat anode, kalau dia adalah logam, ambil logam tu. Inilah logam tu. Logam tu jadi apa? Logam tu jadi ion. Logam jadi ion. Daripada logam dia jadi ion. So bila dah tulis macam ni, kita ada formula. Formula kita untuk balancekan dari segi cas, sebelah kiri magnesium ada 1, sebelah kanan magnesium pun ada 1. Balance dah tahu? Jadi formula yang kita nak pakai adalah electron love positif. Apa maksud electron love positif? Kalau kamu nampak positif, electron love. Love maksud dia suka, cikgu akan letak elektron dekat tempat positif. Kat sini 2, cikgu letak elektron adalah 2. Kalau cikgu ada Ag+, arrow jadi Ag. Elektron love positif. Cikgu nak letak elektron belah kiri ke belah kanan? Belah kiri ke belah kanan? Cikgu akan letak belah kiri. Cikgu letak 1 elektron kat sini. Letaklah negatif tanda Okey, kalau cikgu ada Fe2+, arrow jadi Fe. Ini contoh. Elektron nak letak kiri ataupun kanan?
Formula dia love, maksudnya cikgu akan letak 2 elektron kat sini. Okey, sambil-sambil boleh tak kita buat formula elektron, boleh tulislah elektron love positif. Satu lagi elektron adalah hate negatif. Kamu akan pakai dekat 3 chapter benda ni. Okey, cikgu akan, ini adalah hate, ini adalah love. Love, hate. Okey. So, elektron love positif, elektron hate negatif. Hate negatif maksudnya macam ni. Kalau cikgu ada Cl minus, Cl2, arrow jadi Cl minus. Ni contoh equation dia. Balance kan, Cl ada 2. Cl ada 1. Ni kat sini 1. Jadi, cikgu letak 2 kat sini. Lepas tu, kamu tengok dia punya charge. Charge dia adalah negatif dekat sini, love ataupun hate. Nampak negatif, maksudnya hate. So, bila hate, maksudnya elektron tak suka dekat sini, jangan letak dekat-dekat, letak jauh belah sana. Jadi, cikgu akan letak elektron jauh nun di sana, cikgu letak elektron kat sini. 2 dengan sini, cikgu letak 2. Itu maksud dia hate. Kalau love macam mana kelas? Kalau love, cikgu ada Mg, arrow jadi Mg2+. Kamu tengok tanda positif. Positif maksud dia love. Allahu Akbar. Okey. Kalau love dekat sini, kamu letaklah elektron. Okey, nampak sini 2. Letak kat sini 2. Boleh konsep ni? Love dan hate? Boleh? Ada yang tanya dekat cikgu, dia kata, cikgu, kenapa kat sini kita tak letak 2 kat depan dia? Okay, now kita tengok yang macam ni. Okay, kamu tengok Okay, bila kita nak balancekan equation macam ni sini jadi sini. Bila kita nak balancekan equation, step yang pertama kita nak kena tengok bilangan dahulu. Maksudnya kamu kena tengok ni simbol kanan sebelah bawah. Ini bilangan. Okey, jadi kalau kamu perhatikan yang ini, magnesium ada berapa biji? Kanan belah bawah ada 1 biji magnesium. Magnesium ni ada berapa biji? Kanan sebelah bawah. Dia kanan sebelah bawah. Jangan tengok atas. Kan kat sini atas, bawahnya di sini. Jadinya dia berapa? Sebenarnya dia 1 juga. Kalau cikgu tanya, ni berapa biji? Sebiji. Yang ini berapa biji? Sebiji juga. Jadi kalau cikgu boleh lukis untuk kamu nampak, sebenarnya magnesium ni dia gini. Dan sebenarnya magnesium yang belah kanan cikgu pun begini. Nampak? Dia sama. Apa beza dia kiri dan kanan? Beza dia adalah yang belah kiri dia Mg sahaja gitu. Yang belah kanan dia ada tanda. Dia ada tanda positif. Macam tu. Tapi bilangan dia sama. Jadi bila bilangan sama, cikgu tak letaklah 2 kat depan kat sini. Yang konsep atas ni pula, nampak tak? Ni 2 biji. Ini sebiji. Sebab tu cikgu letak 2 kat depan. Bila kamu dah settle bilangan, barulah kita pergi kepada charge. Charge ni barulah kita ambil konsep love tu. Love tu. Jadi kat sini, nampak sini positif. Positif maksudnya love. That's why lah cikgu letak tanda 2 elektron dekat sini. Faham tak sampai sini? Ini kesilapan ramai student, dia akan letak 2 kat depan. Sedangkan tak perlulah 2 kat depan. Sampai situ jelas? Okay, now. Tengok dekat sini ada galvanometer. Tak ada bateri. 2 logam yang berbeza celup dalam something. Ada ni. Dan dia pun bagi tahu sel kimia. Jadi kita guna formula apa kelas? Anode. So anode ini adalah atas. Soalan cikgu, siapa yang duduk atas? Kita ada zinc, kita ada kuprum. Siapa yang duduk atas kelas? Kiri ke kanan? Kiri atau kanan? Zinc. So bila zinc, cikgu terus letak anode ni dekat belah kiri. Jadi membawa maksud cikgu lajukan. N ni maksudnya negatif terminal, O ni maksudnya oxidation, D ni maksudnya donate. Cikgu terus letak arrow di sini. Okey, lepas tu cikgu terbalikkan. Sini adalah cathode, sini adalah positif, sini adalah reduction. Settle. Kita tengok soalan. Soalan tanya, bahan manakah yang mengalami pengoksidaan dan juga penurunan? Okay, so now dia tanya, oxidation siapa kelas? Oxidation adalah zinc. Jadi, pilihan kita mesti adalah
zinc. Okay. So untuk reduction kalau kita perhatikan dekat sini kita ada kuprum. So jadi reduction dekat sini adalah kuprum. Jadi jawapan dia adalah C cicak. Okay. So soalan tanya apa? Soalan bagi dekat kita, tak berapa nampak kat sini adalah V. So dia adalah sel kimia ataupun chemical cell. Formula apa kelas? Nampak je bentuk, step yang pertama terus formula. Formula kita adalah anode, yang mana satu anode, kiri ke kanan? Komen kat cikgu. Anode kita adalah belah kiri. So zinc. Jadi cikgu akan tulis dekat bahagian zinc ni adalah anode, dekat bahagian zinc ni negatif terminal dan dia mengalami proses oxidation. Macam tu Okey. Boleh cikgu buat macam tu, reduction. So sini adalah cathode. Okey. Lepas tu, tadi kan cikgu ajar nak buat persamaan dekat anode tadi. Persamaan setengah dekat anode. Ingat tak? Persamaan setengah ion dekat anode. Kalau logam, pilih logam. So anode kita ni logam ke bukan logam? Kelas je komen. Zinc adalah logam. Jadi cikgu nak buat persamaan, cikgu akan buat logam zinc, Zn. Nak tulis cas ke tak payah cas? Bila logam nak tulis cas ke tak payah? Tak payah. Logam tak ada cas. Terus buat arrow. Jadikan dia adalah Zn2+. Love ataupun head ni, elektron nak letak kiri ke kanan? Love. Jadi cikgu letak elektron dekat sini 2e. So ini persamaan setengah ion. Okay. So now kita tengok soalan. Okay. Soalan tanya yang pertama, apakah maksud tindak balas redox? Sebenarnya tadi cikgu dah bagi dah. So, jawapan dia tindak balas redox adalah tindak balas kimia di mana oxidation dan juga reduction berlaku secara serentak. Okey. Dia merupakan tindak balas kimia di mana, jangan cakap oxidation tau. Bahasa Melayu jangan rojak. Cikgu rojak tadi supaya nak bagi faham. Tindak balas redox adalah tindak balas kimia di mana proses pengoksidaan dan juga penurunan berlaku secara serentak. Dalam bahasa Inggeris, redox reaction is a chemical reaction where oxidation and reduction occur simultaneously. Itu keyword dia. Okey, satu markah. Kita tengok markah yang seterusnya. Okey, nampak ni? Dua markah ni. Okey, soalan tanya. Tengok kelas. Cikgu nak buktikan dulu kat kamu soalan tak susah. Berdasarkan maklumat dalam rajah, kenal pasti terminal negatif dan terminal positif. Boleh jawab tak? Terminal, dia suruh kita kenal pasti. Siapa yang terminal positif, siapa yang terminal negatif. Jadi macam mana nak jawab soalan ini? Okey, disebabkan dia adalah paper 2 dan dia adalah kimia yang cerewet, jadi cikgu suka buat macam ni. Okey, cikgu suka buat macam ni. Terminal negatif. Soalan kenal pasti, kamu nak buat ayat pun tak apa, tak buat ayat pun tak apa. Adalah zinc. Okey, lepas tu repeat lah. Ataupun nak sini pun tak apa. Terminal positif adalah kuprum. Okey, selalunya cikgu tak tulis macam ni pun, cikgu buat arrow je. Sebab soalan dia kenal pasti. Kenal pasti just terus direct je. Okey, so settle. Okey, yang seterusnya, soalan tanya tulis persamaan ion keseluruhan. Maksudnya dia suruh kita tulis keseluruhan. Maksudnya semua untuk yang kat sini. Semua. Okey, kita dah ada yang sebelah tau. Kita ada satu kat sini. Okey. Jadi, apa yang kita nak kena buat, tengok cikgu ni. Okey, soalan tanya persamaan ion. Persamaan ion. Okey. So, persamaan ion ni, tengok cikgu bagi jalan singkat sikit. Okey. Ini persamaan setengah, ini persamaan setengah. Combine dua ni dapat sini. Ni anode, sini cathode. Okey, cuma sekarang ni kita ada persamaan setengah dekat anode. Tapi cikgu tak ada persamaan setengah dekat cathode. Macam mana nak buat persamaan setengah dekat cathode? Cara dia, tengok kat sini.
Cikgu bagi cara lain sikit. Cikgu jarang bagi cara ni. Tapi tak apalah, dah nak buat shortcut. Dah trial pun dekat. Okay. Anode, elektron dia mesti duduk belah kanan. Kalau cathode elektron duduk belah kiri ke belah kanan kelas? Cathode elektron duduk belah kiri, terbaliklah. Elektron kat sini. Anode, elektron sini. Cathode, elektron sini. Okay, now. Okay. Nampak tak? Anode, betul tak? Anode, elektron belah kanan. So, dekat cathode, nak buat persamaan, elektron dia mesti duduk belah kiri kan? Kamu tengok dekat sini. Kamu tengok dekat sini. Dekat cathode, cikgu highlight tau, color kuning. Ini cathode. Ni, nak buat persamaan dekat cathode ni, elektron mesti duduk belah kanan. Dia adalah kuprum. Kamu tengok kuprum yang kat sini. Okay. Kuprum yang dekat sini, betul tak elektron dia duduk belah kanan? Belah kiri. Jadi, kat sini adalah cathode. Elektron dia pun dah betul. Jadi, kamu salin je balik. Cu2 plus tambah 2E, arrow jadi Cu. Ni belah kiri. Okay, nampak tak? Cikgu salin je, cikgu ambil je, cikgu terus dapat. Yang ni kita buat yang tadi. Logam bukan logam. Cikgu terus dapat persamaan setengah, persamaan setengah. Soalan tanya persamaan yang dekat sini. Nak dapat persamaan sini, setengah dengan setengah. Cikgu salin balik. Tengok cikgu tulis balik. Dekat anode tadi, dia punya persamaan zinc, arrow jadi Zn2 plus tambah 2E. Dekat cathode, cikgu salin je balik tadi. Cu2 plus tambah 2E, arrow jadi Cu. Okay, ini persamaan setengah. Cikgu akan combinekan dua-dua ni kelas. Sebab kita nak dapatkan persamaan ion ataupun ionic equation. Persamaan ion. Ataupun dalam soalan dia kata redox equation. Sama je. Persamaan redox. Okay. 1, 2. Kalau boleh follow cikgu, bagi emoji love sekejap. Cikgu salin balik sini, cikgu salin balik. Ini tak buat apa-apa ni. Cikgu salin je. Salin je balik. Okay. Bila dah salin balik, bagi arrow ni sama. Kamu buat arrow ni macam ni, sama. Lepas tu, kamu cuba tengok elektron duduk belah kiri, elektron duduk belah kanan. Betul tak? Elektron satu belah kiri, satu belah kanan. Dah sama ke tak sama bilangan elektron? Sebab kita nak kena hapuskan. Nak kena hapuskan, bilangan kena sama. Belah kiri ada 2. Belah kanan ada 2, dah sama. Kalau sama, kita hapuskan elektron kita, jadinya cikgu akan salin semula everything. Semua yang duduk belah kiri, salin dekat sini. Semua duduk yang belah kanan, salin dekat sini. Siapa dulu, siapa kemudian, tak kisah. Salin sini, salin sini. Jadi cikgu akan tulis zinc campur dengan Cu2 plus, and then selepas, cikgu akan salin balik Zn2 plus tambah dengan Cu, settle untuk cikgu punya ionic equation. Okay, so inilah jawapan dia. Okay, sebatin karbon ni, soalan suka tanya mind map. Dia sama macam tajuk garam. Jadi, kalau cikgu kata garam tu susah juga kan? Sebab apa? Sebab soalan suka tanya mind map. Dia macam suka bagi lukis-lukis, arrow-arrow, sana ke sana, sini. Macam tu. Sama macam sebatin karbon. Okay. Jadi, bila nak study sebatin karbon, cikgu advise untuk kamu study macam ni, nombor. Boleh? Boleh ingat nombor? 1, 2, 3, 4 dan 5. Boleh ingat nombor tu? 1, 2, 3, 4, 5. Boleh? Kalau boleh, almost selesai. Apa maksud nombor kelas? Nombor ni maksud dia gini. Cik tengok. Nombor ni maksud dia yang nombor 1 adalah ana, alkana. Cikgu bahasa Melayu dulu. Nombor 2 adalah alkena. Nombor 3 adalah alkohol. Bahasa Inggeris pula. Alkohol, kita ambil dia punya keyword dia AC. Nombor 4 adalah carboxylic acid. Carboxylic acid. Cikgu ambil keyword dia adalah Ca. Okay, cikgu ambil keyword dia adalah Ca. Carboxylic acid. Nombor 5 adalah ester. Okay, ester. Okay.
So, sebab apa cikgu suruh kamu study nombor? Sebab ni 1, 2, 3, 4, 5. Boleh? 1, 2, 3, 4, 5. Dia ada satu lagi Alkuna. Tapi cikgu direct kepada soalan. Ni direct kepada soalan tau. Direct kepada soalan. Dalam soalan untuk sebatian karbon, soalan kalau kamu fokus study yang ini. Sifat kimia isomer dengan ujian kimia. Okey, apa maksud dia? Maksud dia macam ni. Tengok ni. Okey, daripada sini, kamu start dengan 2 dan 3. Buat arrow. Okey, kita akan mulakan dengan 2 dan 3. Ni 2, ini 3. Kita akan buat arrow. 2 arrow ke kanan, 2 arrow ke kiri. Cikgu buat macam ni dulu. 2 arrow ke kanan, 2 arrow ke kiri. 2 arrow ke kiri. Boleh ingat macam tu? 2 arrow ke kanan, 2 arrow ke kiri. Lepas tu, kita sambungkan ke sini. Kita sambungkan ke sini. Okey. Macam tu. Okey, so maksudnya nak hasilkan ester, ambil benda Allah ni, campur benda Allah ni, dapat ester. Okey, ester ni adalah benda yang wangi. Contoh, cikgu bagi direct contoh kalau kita ada perfume. Perfume. Okey, perfume. Okey, perfume. Wangi kan perfume? Okey, macam mana kita nak buat perfume? Katalah kita nak hasilkan perfume, cikgu suka perfume yang macam bau buah-buahan, katakan. Kita nak ambil perfume strawberry. Jom kita buat perfume strawberry. So macam mana nak buat perfume strawberry? Ambil benda ni, campurkan dengan benda ni, dapatlah perfume strawberry. Katakanlah alkohol yang cikgu ambil tu, nama alkohol cikgu adalah ethanol. Okey, cikgu campurkan dengan carboxylic acid. Carboxylic acid cikgu katalah nama dia asid butanoic. Butanoic. Tengok sini. Sini campur sini. Dapat ester. Nama ester yang terhasil, formula dia adalah nama artis. Acar septriasa. Mungkin kamu tak kenal lah. So ACCA. Formula dia adalah acar. Ambil nama alkohol. Kalau alkohol kita ethanol, nama dia akan jadi etil. Kalau nama asid dia adalah butanoic, dia akan jadi butanoat. Gitu. Soalan akan tanya, ethanol campur asid butanoic, apa ester yang terhasil? Jadi kita ambil lah acar. Okay. Kalaulah cikgu ada butanol. Butanol ni adalah alkohol. Cikgu campurkan dengan asid propanoic. Apakah nama ester cikgu? Ini Ca. Cuba kamu komen. Apa nama ester yang terhasil? Cuba komen dekat ruangan komen. Okey, formula nama ester, formula acar. Butanol jadi butil, propanoic jadi propanoat. So terus dapat jawapan. Nanti ni boleh jawab. Soalan objektif pun ada banyak macam ni. Okey, ada banyak macam ni. Tapi sampai sini faham Yang sini settle. Okey. Now. Okey. Kan 1, 2, 3, 4. 2 arrow ke kanan, 2 arrow ke kiri. Tengok. Okey. 2 arrow ke kanan, 2 arrow ke kiri. Tengok Arrow ke kanan ni, ini yang ada macam ni. Ni yang ada kanan, dia ada kiri. Okey. Sini ni adalah tambah air. Tambah H2O. Kalau atas tambah air, kat bawah buang air. Bukan kencing, buang air. Proses pendehidratan. Dehydration. Atas tambah air, bawah buang air. Okey. Kalau ni pasal air. Kalau sini, maksudnya sini adalah tambah hidrogen, H2. Yang ni kena ingat. Kalau sini, kita kena tambah dengan KMNO4 atau K2CR2O7. Inilah dia yang kamu nak kena ingat. Yang main. Kalau kamu ingat benda ni, banyak soalan kamu boleh jawab. Sebab soalan suka tanya, kalau kita ada alkena, macam mana kita nak jadikan dia alkohol? Tengok tangan cikgu. Alkena nak jadikan dia alkohol. Jadi jawapan dia tambah air.
Cikgu soalan tanya pula, macam mana daripada alkohol kita nak jadikan dia alkena? Jadi jawapan dia buang air. Jadi dia tanya pula, macam mana alkena nak jadikan alkana? Jadi jawapan dia tambah hidrogen. Jadi dia tanya pula, macam mana nak hasilkan ester? Jawapan dia alkohol campur yang ni adalah 4. Okey, kalau sini 4, sini adalah apa? Dia ada 2 je, sama ada 3 ataupun 5. Betul tak? 1, 2, 3, 4, 5. Tapi dia dah bagi dah etil etanoate. Sini nombor berapa? Sini nombor 5. Nombor 5 adalah ester. Ester formula dia apa kelas? Formula dia adalah ACCA. Soalan cikgu. Nombor 4 ni AC ke CA? AC ke CA? Yes. Nombor 4 ni adalah CA. Jadi CA betul Nampak? CA dia adalah yang ini. Jadi bahagian alkohol dia adalah apa kelas? Tengok nama dia. Kita dah boleh tahu dah alkohol dia apa. Etil. Alkohol dia adalah etanol. Faham tak? Okey. Okey, so settle. Okey. So kalau sini 4 kelas, sini 5, sini nombor berapa? Kalau ni nombor 4, ni nombor 5, ni nombor berapa? Yes, ini nombor 3. Kalau sini nombor 3, sini nombor berapa? Sini nombor 2. Okey. Betul. Kalau sini nombor 4, CA, nombor 3 ni dia sejenis apa kelas? Dia apa sejenis? AC. Dia adalah AC ataupun dia adalah alkohol. Okey, so sini adalah alkena. Okey, tapi dia dah bagi dekat soalan kelas. Cuba tengok kalau sini adalah etena ni. Alkohol tapi dia punya nama depan dia mesti et. Jadi maksudnya kita dah tahu kat sini adalah etanol. Okey, sini adalah asid etanoik, sini adalah etil etanoate, maksudnya dia akan ambil etanol campur dengan asid etanoik. Okey. 2, 3, 4, 5. Okey. Ingat tak tadi kita 1, 2, 3, 4 kan? Kita punya nombor kita tadi macam ni kan? 1, 2, 3, 4. Lepas tu 5 kita kat sini. Lepas tu cikgu kata macam mana tadi? Cikgu kata macam tu 2 arrow kiri, 2 arrow kanan, betul tak? Lepas tu yang arrow yang ada 2 gini maksudnya tambah air, betul tak? Betul tak? 2, 3 tadi, sini tambah air, sini tolak air. Jadi soalan cikgu, nampak 2, 3 tambah air. 2, 3 tambah air. Okey, soalan cikgu, 3 ke 2? Nak tambah apa? Ke nak tolak apa? Daripada nombor 3, nak pergi nombor 2. Daripada nombor 3, nak pergi nombor 2. Maksudnya dia buang air. Kita tulislah kat sini, buang air. Bukanlah buang air kejap gini pula Buang air begini. So, bila buang air, nama proses buang air, nama dia adalah D tu buang, hidratan, penghidratan. Gitu. Okey. Lepas tu sini cuba tengok 3 ke 4. 3 ke 4 tadi apa benda? Yang tadi cikgu kata tambah KMNO4. Tambah KMNO4. Nama tindak balas ni adalah oxidation. Oxidation. So yang ini nama tindak balas ni adalah nak buat ester, nama tindak balas dia pengesteran. Ini maksudnya soalan My Math class.